Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, sekarang kita orang dekat Amsterdam. So, sekarang kat stesen bas dia. Kita orang turun tadi. Terus ada nampak local point ni. Sebab nanti pun kita orang akan pergi ke Caen melalui Flixbus ni juga lah. So, kita orang letak bus kat sini, apa ni, local kita kat situ. So, sekarang kita orang nak berjalan dekat city. So, ni dia stesen train dia. Kat stesen kereta api dia MCTM pun ada bawah. Ni monorail dia. Kita orang beli apa ni, 24 hours travel pass punya. So lebih kurang dalam 9 euro. So nanti scan je kat situ. Kita dapat punya barcode ni, scan dekat situ. Dalam masa 24 jam tu kita boleh pakai lah. Dia punya metro, tram, bus. So 9 euro lebih kurang dalam 40 lebih lah. Kita dah sampai dekat center Amsterdam. So kat sini first aku pergi Canal Tour. Yang ni kena bayar lebih kurang dalam 14.5 euro lah. So aku tak naik lah. Dia pun tak buka lagi. Dia buka pukul 9 lebih tak silap. Sekarang baru pukul 7. So boleh tengok je lah. Sebab aku kat sini sekejap je sampai pukul 2. Sebab lepas tu terus nak pergi Jerman. Tak cukup masa. So aku terus laju je lah. So ni bangunan Amsterdam Central. So stesen dia lah. Cantik tu sini. Serius. Dah letak sekarang kat dalam tram. Nak pergi Dam Square saja. Sebelah kanan ni dia punya shopping mall je sebenarnya. Tapi kau tengok nama dia Magna Mall. Magna Shopping Mall. So apa ni, tram. Ni tram tadi saya naik, aku naik. So sekarang ni kita nak pergi Dam Square. Sekarang ada dekat Dam Square. So kat sini dikelilingi oleh bangunan-bangunan cantik lah. Sekarang ni pagi lagi lah, pukul 8.12 minit. Jadi banyak kedai tak buka lagi. Depan aku ni ni palas lah. Dari sana lah. Kat sini famous dengan ni lah, stroop waffle ni. Ni aku kalau boleh balik Malaysia ni. Tapi tak sempat balik Malaysia, aku sudah pecah lah ni. Sekarang kita dekat National Monument of the Dam. Tak tahu sebutan dia. Jadi ni salah satu monumen yang famous lah dekat area Dam Square ni, dekat Amsterdam. So selalu tempat ni pun akan jadi tempat meeting point lah dekat turis kan. Aku rasa impersonal lah. Sebab tu yang singkat ni aku tengok nice juga lah. Amsterdam ni dia punya bangunan, dia punya vibe dia tu aku suka. Aku boleh letak dia nombor 2 lah. Selepas apa, Edinburgh. So sekarang ni aku tengah jalan nak pergi ke Flower Market. So perjalanan ni ada Burger King, Dunkin Donut, out of price tadi. Tapi satu je dekat sini, dia macam kotor tau. Dia macam banyak gila sampah sarap yang orang tak kemaskan. Banyak lah. Dekat jalan-jalan memang banyak gila sampah. Contoh buat sampah. So aku dah sampai dekat Flower Market. So memang siapa minat bunga, ibu lah ni, ibu minat bunga, semua lah dia ada. So kat sini orang cakap boleh beli souvenir juga. Ada juga fish magnet, bla-bla semua. Lawa lah, aku suka Amsterdam. Cuma sayangnya aku kat Amsterdam ni setengah hari je sampai pukul 2.
Sebab yelah aku tak ada macam letak attraction lah dekat Amsterdam ni. Tapi quite good though. Dia banyak tau macam benih-benih ni lah, akar-akar untuk buat pokok-pokok cantik ni. Macam ni apa, ada aku nampak tadi. Ni dia macam strawberry tu. Tapi bukan strawberry, dia pine berry. Ni strawberry. Aku rasa aku nak tanam ni kat rumah. Aurora suka makan tu. Baik tu. Budak injet ni. Aduh, slow lah. Macam makcik kau pakai slipper ke? Kau pakai kasut ni sekarang? Budak injet ni. Lepas aku dah pergi flower market, so aku just saja je lah nak pergi yang orang kata viral lah kedai ni, yang soup waffle ya, Van Wonderen soup waffle. Tapi aku tak beli lah kot, sebab orang kata mahal. Lagi satu aku tengok review macam biasa je. So asalkan aku dah ambil gambar, okey lah. Dah sampai sini kan. Sekarang aku nak masuk kawasan Bolderpark. Kira kat sini one of lah taman yang paling terkenal dekat Amsterdam ni. So boleh dianggap dia macam center park dekat Amsterdam. So wajib singgah lah. So nama dia apa? Bolderpark. Wey, dugaan cuy. Macam mana kita nak jalan ni dengan keadaan Zafri yang sangat-sangat slow ni. Lutut dia terlampau sakit. Adakah ini end of our trip? Baru di Amsterdam masalahnya. Banyak lagi 4-5 tempat lagi dengan perjalanan yang agak slow begini. Come on, J Spirit. Cantik tu, bunga ros tu. Kau tengok, bunga ros tepi-tepi jalan je. Kau ingat main-main ke? Bunga ros hai. The next destination adalah Ridge Museum. So Ridge Museum ni museum yang paling sejarah dekat Amsterdam ni. Kira one of yang terbaik dekat dunia ni. Dah diiktirafkan yang terbaik di dunia ni, museum ni. Sebab kan dia macam museum seni juga. Lepas tu karya agung dia tu kan, kira seni dia tu macam lukisan The Night Watch, The Maid, yang dilukis oleh Vermeer. So ada lah kat dalam museum ni. So ni perkarangan depan museum ni. So aku just nak ambil gambar kat sana and buat memori. Lepas tu kita gerak beli makanan. Kena ada tiket juga nak masuk dalam ni. So tak apa. So kita tengok sana macam ada garden lah. Betul lah, ada apa, Ridge Museum Garden. So garden dia ada bunga-bunga lah. Cantik lah. Aku tengah on the way pergi kedai Ruby Original Soup Waffle. Lepas tu orang kata murah, so aku kena pergi sana lah. So ni aku tengah jalan kejap. Aku suruh Zab tunggu dekat Amsterdam Station tadi. Sebab dia tak larat jalan. So ni aku beli je. Sini dia ada pasar ke? Ada market ke? So aku tak tahu dia apa market, apa nama dia ni. Ni kot Albert Goose tu. Albert Goose. Kat sini punya Ruby. Macam-macam ada tu. Aneka cheese ni.
Tika, tengok ni Tika. Strawberry dia 4 euro. Oh, 4 euro. Beratur panjang, goodies original soup waffle ni. You come all the street Ismailin. All the street you smell this waffle. Do you like the smell? Of course. Wow. This is my new no, this The first original. It's very hot. Yes. Keep it level, the filling dripping. Okay, aku nak try soup waffle ni. So kita try lah. Dia panas-panas lagi tau. Freshly baked. Sedap tu. Sedap. Sedap gila. Aku beli yang original punya soup. Dia ada yang coklat tau. So dalam ni dia potong tengah ni. Dia masukkan ni jam ni, nampak? Tengok kan. Sedap tu. Sedap gila. Aku random gila ni. Kesetukan masa aku terus pergi stadium Ajax. Stadium Ajax. Sekarang dah pukul 12.30. So depan tu je dah stadium Ajax. Ajax ke Ajax ke aku tak tahu macam sebutan dia. Tu dia ada tu lah. Johan Cruyff Arena. Legend tu. Di sekitaran stadium dia. Geng, aku dah sampai stadium Ajax. Diorang pakai nama legend orang, Johan Cruyff tu. Johan Cruyff. Nampak ni stadium dia besar tu, stadium dia. Luar-luar ni, diorang buat macam kedai-kedai tau. So ni perkarangan dia. Dalam tu lah. So okay, jom kita gerak cepat-cepat. Zone H. Gambar besar-besar ni lah. Johan Cruyff Arena. Hello geng. Sekarang aku dah dekat Amsterdam punya bus station juga. Macam ni je bus station dia. Bawah flyover gini, bawah monorail kan. Itu tak ada apa-apa. Macam tu je. Tapi lepas ni kita nak pergi ke Kalot, Jerman, nak masuk Jerman. Tapi kita turun kat Leverkusen. Kita tengoklah macam mana nanti. Selepas kurang 3-4 jam tu, kita naik bas, kita akhirnya sampai dekat Leverkusen Meet. So ni kawasan Leverkusen. So sekarang ni bukan ini tempat yang kita nak pergi. Kita nak pergi ke Kalot Cathedral. Kalot tu ataupun macam mana sebutan dia, KOHN tu kan. Dia bunyi dia kalau aku tengok dia kata kind. Untuk kat train ni dia mesti pakai ni tiket ni. So kita dah dapat tiket. Nak pergi ke Kalot. Lebih kurang dalam 5 euro, dalam 24 ringgit macam tu lah. So kita tunggu je lah. Luar je daripada stesen Cologne ni memang terus Ini dah tempat nak pergi. Nama dia Cologne Cathedral. Dia dibina pada tahun tak tahu berapa, tapi yang aku tahu dia 600 tahun.
600 tahun. Kita orang datang kolon ni semata untuk tengok bangunan ni ya, Kes Sentral ni ya. Bina tahun 1248. Itu diorang siap 1880. So selama lebih 600 tahun diorang nak siapkan Kes Sentral ni. So bangunan ni pun diiktiraf oleh UNESCO tau, 1996. Tahun lahir aku tu. So jom kita bergambar. Okay geng, capai juga hasrat kita orang nak sampai dekat sini. Betul Azab? Yes. Bangunan dia menakjubkan lah ni. So sekarang kita nak terus gerak ke Kolon Airport untuk kita naik bas pukul 11.20 nanti ke Luxembourg. Okay, so korang layan dulu lagi sekali. And mana boleh bergerak lu, lupa beli souvenir, kena beli souvenir lu. Jom, aku dah dijumpa yang terdekat dari sini, Dom Souvenir. Tengok. So ada, tapi mahal gila, 39. Oh mahal. Aku dah sampai dah airport Kolon. So sekarang ni just tunggu pukul 11 lebih bas kita orang pergi ke Luxembourg. So ni lah Kolon Airport, Terminal 2. Ini dia macam ni. So kita yang ni long distance coach terminal ni. So kena tunggu lah. Kita naik Flixbus. Letih gila tu, beg berat. Inilah reality backpacker travel ni. Tengok je gambar macam cantik, tapi tengok kita makan pun macam ni, makan kat airport ke. Aduh okay, ini pun satu kerja gila ni. Bas ni dia memang ada satu change lah, kena tukar bas. So sekarang kita kat Saarbrücken Jerman. So sekarang ni kita tengah tunggu bas. Tengok kawasan tempat menunggu dia. Kalau seorang ni sumpah takut siap. Sekarang kita tengah tunggu bas daripada Saarbrücken ni, Germany, pergi ke Luxembourg. Pukul 3 tu, pukul 3.55 baru sadar. Sekarang pukul 3, kita nak kena tunggu lagi lebih kurang dalam 55 minit. Siap, tengah sejuk ni. Hello, good morning. Okay, kita dah sampai dekat Luxembourg. So sekarang on the way nak ke